Aku seorang je ke yang rasa RM4,000 untuk gaming handheld tak baloi? So Xbox baru je release Xbox ROG Ally X yang berharga RM4,299 dekat Malaysia. RM4,300. Macam kau boleh buat PC atau beli PS5 Pro yang lagi power untuk harga yang sama. Yes, I know kau perlukan macam ilmu hitam untuk muatkan GPU, CPU, RAM dalam mesin sekecil tu, and teknologi tu lah yang buatkan dia mahal. But untuk RM4,000, bayar aku beli laptop, boleh buat gimana-mana gak, and at least aku boleh buat assignment aku. Tapi kalau kau still nak handheld, Steam Deck lagi berbaloi. Or heck, even Switch. At least dengan Switch kau boleh main game Nintendo yang PC Master Race pun tak boleh sentuh secara sah. Plus dia ada dock mode, boleh tukar jadi konsol bila bosan baring-baring. Tapi kalau kau masih nak expose ROG Ally, macam semua produk lah, kalau kau sabar, harga dia turun juga nanti. Aku rasa tahun depan boleh lah turun harga jadi RM5,000.